Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Ya, bicara eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. 9.15 minit pagi sudah ketika ini kembali bersama-sama dengan Hebri dan juga Shima dalam slot bicara eksklusif untuk edisi 20 April 2026 hari Isnin hari ini. Betul, dan sekali lagi terima kasih kerana anda terus kekal di dua frekuensi utama kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz, dan ada juga yang mengikuti kita menerusi Facebook, juga menerusi TikTok Labuan FM ketika ini. Terima kasih sangat-sangat. Jadi di mana jua anda berada, kami di sini menjadi teman setia anda. Dan topik pagi ini menerusi solat bicara eksklusif mengenai dengan kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan 2026, dan kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita pada pagi ini. Ya, tetamu kita bukan calang-calang kita bawakan, memang petah berbicara, apatah lagi setakat pantun serangkap dua, orang kata celah kuku sajalah. Dia macam peti cari ke? Macam tu je. Pantun apa? Pantun kasih sayang. On the spot dia boleh bagi. Betul. Dan lagi-lagi Shima, tetamu kita pagi ni memang semua warga Labuan mengenali. Sangat mengenali. Orang kata nampak je dia melintas dengan wajahnya yang sentiasa tersenyum. Betul, kan? Yang ceria kan. Memang cukup mesra orangnya, mudah didekati. Jadi sekali lagi untuk anda kena terus bersama-sama kami di Labuan FM pagi ini, kerana kita dalam slot bicara eksklusif hari ini kami bawakan ini dia yang berbahagian Cik Yahya Maputih, merupakan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat, Cikgu. Yang sehat, Cikgu ni kena ramai-ramai. Kan. Okey, jadi begitulah suaranya. Bersemangat sekali. Jadi untuk warga Labuan perlu terus anda bersama-sama kami di Labuan FM ketika ini. Untuk mendengarkan lebih lanjut lagi mengenai dengan kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan 2026. Kita tekan di situ kebangsaan. Kebangsaan bagi tahun ini 2026. Betul, bukan peringkat sekolah-sekolah di Labuan. Ini peringkat kebangsaan. Tapi bila kita cerita mengenai merentas desa, kita nak flashback sikit. Betul. Hebri, kalau program sukan kejohanan merentas desa selalu join ke, selalu lari ke, macam mana? Kami dulu memang wajib ikut. Memang wajib ikut. Adakah anda pelari yang di depan ataupun pelari yang di belakang-belakang? Di pertengahan. Sebab kalau paling belakang ketara sangat. Sebab bila saya merentas desa, sekolah saya dulu dekat Keningau, Sabah. Okey, baik. Jadi bila merentas desa tu akan lalu kawasan perumahan saya. Jadi? Sebab tu saya kena di tengah-tengah. Bila di tengah-tengah sampai depan rumah, saya boleh singgah rumah sekejap. Minum air. Lepas tu bila dia dah lalu rakan-rakan yang lain, baru ikut lagi dari belakang. Okey, jangan tiru aksi ini adik-adik ya. Itu pengalaman. Jadi bila kita ingat kembali program kejohanan merentas desa, memang dia akan macam aktiviti yang memenatkan. Betul. Ini yang stamina kena kuat. Bukan calang-calang nak berlari jauh ni. Bukan setakat 1-2 kilometer. Jadi pagi ni kita akan mendengarkan perkongsian daripada Tuan Pengarah sendiri mengenai dengan kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan 2026. Nak lebih dekat lagi bersama-sama dengan kami, sertai kami dekat TikTok, kita boleh terus berinteraksi di sana secara terus Okey, dan kita beralih ke topik kita pada pagi ni, kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan 2026. Jadi kita nak tanyalah juga mengenai dengan pengenalan dan juga matlamat mengenai dengan penganjuran program ini. Jadi kita nak tanya daripada Tuan Pengetua kita sendirilah. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit bagaimana perasaan warga jabatan apabila diberi kepercayaan dalam menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kejohanan merentas desa MSSM kali ini, dan pastinya apa antara matlamat utama yang ingin dicapai. Okey, apabila kita bercakap tentang perasaan tu, saya bagi pihak warga Labuan,
keseluruhannya merasa bangga apabila Labuan dipilih sebagai lokasi untuk kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan. Sebenarnya bagi saya kepercayaan ini memberi satu gambaran kepada kita bahawa sebenarnya Labuan mampu untuk menjadi tuan rumah bagi apa juga aktiviti di peringkat kebangsaan. Ya, jadi saya suka kongsikan di sini kejohanan merentas desa ini merupakan kejohanan yang pertama yang banyak kejohanannya MSSM peringkat kebangsaan untuk tahun 2026 ini. Tetapi untuk awal ya merentas desa diadakan di Labuan itu merupakan acara yang awal lah diadakan di Labuan. Jadi bercakap tentang objektif, sebenarnya objektif kejohanan ini bukan sekadar larian semata-mata. Lari itu satu cerita yang lain. Betul. Sebenarnya matlamat kita yang pertama ialah kejohanan merentas desa ini sebagai pentas bakat dan kecemerlangan murid. Baik. Ya, kami di sini di Labuan menyediakan platform paling berkualiti untuk para atlet kita dari seluruh pelosok tanah air bagi menonjolkan potensi luar biasa mereka dalam acara sukan olahraga jarak jauh. Ya, itu yang pertama. Manakala objektif yang kedua sebagai wadah integrasi nasional. Inilah masanya sebenarnya untuk kita merapatkan yang jauh. Ya, apabila anak-anak dari tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak berkumpul di Labuan, mereka bukan saja bertanding, tetapi mereka akan berinteraksi antara satu sama lain dan seterusnya akan bertegur sapa dan mewujudkan elemen perpaduan secara tidak langsung dalam kalangan anak-anak kita ini. Betul. Itulah luar biasa sangat ya. Betul. Ya memang betul lah kan. Dalam program ini ataupun kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan 2026 ini bukan sekadar peluh, tapi ia soal menyatukan hati rakyat Malaysia. Lagi-lagi golongan yang muda. Jadi warga Labuan, jom kita jadi tuan rumah yang paling peramai ya. Paling peramai kita tunjukkan kejohanan ini. Labuan ni walaupun orang pulaunya damit saja, tapi hati kami ni besarnya orang. Ya, betul. Menerima dengan tangan terbuka. Apatah lagi antara objektifnya tadi sebagai pentas bakat dan kecemerlangan juga merupakan sebagai wadah integrasi nasional. Cukup menarik sekali. Dengan istilah orang kata berkumpul, berkampung lah ni orang. Betul. Berkampung itu sendiri sudah menggambarkan skala penganjuran yang besar. Jadi kita kena fokuskan juga logistik kemasukan pengunjung dalam jumlah yang ramai memerlukan persediaan rapi ya tuan ya. Betul. Jadi pastinya mungkin tuan boleh perincikan pagi ni berapa sasaran jumlah kontingen yang bakal tiba, bagaimana kehadiran berskala besar ini mampu memangkin pertumbuhan sosioekonomi di wilayah Persekutuan Labuan. Bagaimana tuan? Baik, jadi kalau kita lihat ya statistik pendaftaran, sebenarnya Labuan bakal menerima kunjungan daripada 16 kontingen dari seluruh pelosok tanah air. Secara keseluruhannya kita menganggarkan lebih kurang 1,000 orang ya yang terdiri daripada atlet, jurulatih serta pegawai pengurusan yang akan berada di wilayah Persekutuan Labuan. Angka ini sebenarnya adalah unjuran bagi saya agak konservatif lah ya, kerana kita sudah maklum penglibatan keluarga atlet yang juga turut hadir sebagai penyokong tegar biasanya akan menggandakan jumlah yang saya nyatakan tadi. Jadi kehadiran pada masa ini bukan sahaja sebenarnya tentang angka sebenarnya, tetapi ia membawa signifikan yang sangat besar kepada ekosistem ekonomi kita. Ya, saya akan sebutlah apakah kebaikan kehadiran para peserta dan juga rombongan daripada 16 buah negeri ini. Pertama, pelancongan pembangunan pelancongan sukan itu sendiri, sport tourism. Ya, jadi kejohanan ini sebenarnya bertindak sebagai pemacu sektor pelancongan. Labuan ini dia juga ketinggalan sebenarnya, banyak kawasan yang cantik sebenarnya. Betul. Sebab itu kita mengadakan di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Menarik sekali. Satu, lokasi yang sangat cantik dan trek rentas desa juga ada melalui kawasan pantai. Pantai dan juga masuk ke Taman Botanikal, Taman Botani di Taman Botanikal Perbadanan Labuan. Jadi di situ merupakan satu tempat ya yang sedikit sebanyak kita tonjolkan sebenarnya di sebalik
pulau, labuan yang kecil ini ada lokasi dan tempat yang menarik. Ya, jadi pada masa yang sama juga kita dapati sektor pelancongan dan inap desa kini mengalami kadar tempahan yang sangat tinggi. Banyak kontijen sebenarnya yang berhubung dan ada yang datang awal sebenarnya ni ke labuan. Iaitu kontijen, ada 3 buah kontijen yang datang daripada Selangor, daripada Terengganu dan satu buah negeri. Saya tak berapa ingatlah nama negeri itu, tetapi mereka sudah datang ke Labuan semalam. Hari ini akan ada lagi. Mereka nak datang ke Labuan awal sebelum acara berlangsung. Jadi supaya mereka boleh membuat latihan awal. Betul. Itu soal nombor 2. Soal yang pertama ialah kita dapat menjadikan mereka ini berbelanja lebih awal di Labuan, dapat menginap di hotel-hotel dan inap desa di Labuan. Bukankah ini satu keuntungan kepada Labuan dan industri pelancongan di Labuan? Kan, itu yang pertamalah, ya. Yang kedua, limpahan sektor perkhidmatan dan peruncitan. Jadi kehadiran ribuan pengunjung ini secara langsung akan menjana aliran sungai. Of course lah, apabila mereka datang ke Labuan, mereka akan berbelanja. Paling tidak pun pelbagai juadah yang memang sedap di Labuan ini. Ya, jadi daripada perkhidmatan logistik seperti kereta sewa hinggalah kepada pengusaha sektor makanan dan minuman, semuanya bakal menerima manfaat daripada rantaian ekonomi ini sepanjang minggu kejohanan ini berlangsung, ya. Jadi kami di Jabatan Pendidikan ini berharap agar momentum ini dapat dimanifestasikan oleh warga Labuan untuk mempamerkan kualiti perkhidmatan dan hospitality yang terbaik. Yang terbaik itu sudah semestinya, insya-Allah, mudah-mudahan yang terbaik juga dapat kita berikan. Jadi sekali lagi kita akan menerima kunjungan daripada 16 kontijen rupanya dari seluruh pelosok tanah air dan menganggarkan seramai lebih kurang 1,000 orang yang terdiri daripada atlet, jurulatih serta pegawai pengurusan yang akan berada di sini. Pastinya seperti yang Tuan Pengarah katakan tadi, memberi impak besar juga kepada sosioekonomi dan juga di Labuan inilah rata-ratanya ada yang dah datang awal. Ya, betul. Jadi ini satu orang kata yang positif lah kita terima. Betul-betul. Jadi jelas sekali kejohanan merentas desa MSSM ini bukanlah sekadar medan persaingan atlet, bak kata Tuan Pengarah tadi, tapi merupakan pemacu ekonomi yang penting buat Labuan. Jadi kita di Labuan FM ini juga turut mendoakan agar segala perancangan ini berjalan lancar dan mencapai objektif yang digariskan dan menjadi yang terbaik kalau boleh. InsyaAllah. Yang terbaik di Malaysia. Yang terbaik. Itu yang diharapkan semestinya. Betul. Okey, itu kalau tadi mengenai dengan impak sosioekonomi ataupun mengenai dengan penyertaan daripada pihak peserta lah untuk kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan bagi tahun 2026 ini. Betul. Dan kita beralih pula daripada aspek teknikal. Mungkin Tuan Pengarah, saban tahun pemilihan trek sering menjadi buah mulut para peminat sukan lah kan. Dan juga Tuan Pengarah boleh kongsikan juga apa keistimewaan trek yang ditawarkan di Labuan kali ini dan dalam masa yang sama sejauh manakah kesediaan kontijen tuan rumah iaitu kita lah kan untuk mempertahankan maruah Labuan di gelanggang sendiri. Cabaran tu sebenarnya. Cabarannya. Ya, sebenarnya trek kali ini sebenarnya dari segi teknikal kita sebut tentang trek lah kan. Trek kali ini sememangnya menjanjikan pengalaman yang sangat berbeza. Keunikannya terletak pada laluan yang merentasi pesisir pantai Labuan yang sangat indah. Saya dah pergi dah ni dalam beberapa siri kita mengenal pasti trek laluan ini kan. Saya dah pergi bersama dengan tim teknikal beberapa kali untuk meninjau pertama dari segi aspek keselamatan para peserta dan juga laluan yang dilalui oleh para peserta. Memang first class lah. Memang kita tidak malulah apabila kita menjadikan trek itu sebagai trek laluan kita. Namun saya bagi nasihat di sinilah. Para atlet janganlah terleka dengan pemandangan yang indah ya, kerana mereka sebenarnya bakal berdepan dengan cabaran yang menuntut daya tahan fizikal serta mental yang tinggi. Apa tidaknya berlari di pesisiran pantai. Kalau macam saya ni berlari di pesisiran pantai mungkin lenguh juga sebab kan berlari di kawasan yang tanah keras dengan tanah pasir ini dia berbeza. Jadi itu yang kita kena benar-benar menguji ketahanan mental kita. Jadi bagi memastikan persaingan yang adil dan mengikut standard Majlis Sukan Sekolah Malaysia, jarak larian telah ditetapkan mengikut kategori berikut. Ada 3 kategori. 8 km bagi kategori lelaki bawah 18 tahun.
ya. Manakala 6 kilometer merangkumi kategori perempuan bawah 18 tahun serta lelaki dan perempuan bawah 15 tahun. Dan 4 kilometer dihaskan untuk kategori lelaki dan perempuan bawah 12 tahun sahaja. Jadi dalam kalangan kita 3 orang ni, siapa yang layak untuk berlari mengikut kategori itu? Soalannya. Jadi kita teruskan ya mengenai persiapan kontingen Labuan pula. Baik. Ya, jadi sebenarnya atlet di Labuan kini sedang menjalani latihan intensif di bawah bimbingan jurulatih berpengalaman. Sebagai tuan rumah, janganlah kita kata orang bikin malu lah kan. Mesti kita betul-betul mengadakan latihan ya. Kerana kita mempunyai kelebihan setempat, home advantage ya, terutamanya dari segi keserasian dengan keadaan cuaca dan profil litar. Dan saya optimis sebenarnya atlet kita mampu memberikan saingan sengit, seterusnya menyasarkan kutipan pingat buat wilayah Persekutuan Labuan. Itu mantap sekali. Ya, 1 minggu ni dah betul latihan intensif untuk para atlet kita. Betul-betul fokus lah. Betul-betul fokus. Ya, betul. Jadi kita gunakan orang kata kelebihan yang ada bagi tuan rumah ni. Betul. Dengan keadaan cuaca di Labuan sendiri. Betul. Dengan keadaan jalan. Jadi rasanya itu satu kelebihan buat tuan rumah. Betul. Betul. Okay, Mudah-mudahan kita berjayalah ya. InsyaAllah, dapat amin. tempat. Amin. Ya, Semoga amin. dimudahkan segala semuanya ya. Betul. Dan sebelum kita berhenti berehat seketika dan bagaimana pula jika faktor cuaca pula. Kan cuaca dekat Labuan ni tidak menentu. Macam tadi sekarang ni hujan, tiba-tiba panas. Jadi macam mana pula dari segi faktor cuaca Tuan Pengarah? Kita sentiasa bersedia dan berkolaboratif dengan Jabatan Meteorologi ya. Dan pada ramalan daripada Jabatan Meteorologi mengatakan bahawa pada tarikh itu cuaca dalam keadaan yang baik. Namun kita tidak boleh berfikir sedemikian kerana kita merancang, Tuhan juga menentukan. Sekiranya berlaku hujan, sebenarnya kita ada beberapa pendekatan. Pertama, kalau kita akan merujuk kepada teknikal. Sekiranya teknikal memberi pendapat dengan hujan yang mungkin kadarnya tak lebat sangat, mungkin kita boleh teruskan larian. Tetapi kalau lebat dan memerlukan pertandingan itu ditangguhkan, maka kita akan membuat penangguhan juga. Tetapi saya percaya bahawa larian rentas desa ini tetap diadakan. Itu yang pastinya lah. Itu yang pastinya. Okay, kita mendoakan semoga cuaca pun akan berpihak lah kepada kita. Ya, betul. Nanti. Tapi itulah kita ni hanya merancang, Tuhan menentukan. Betul. Dan kita yakin Jabatan Pendidikan sendiri sudah pun mempunyai plan A dan plan B. Betul. Dia melihat untuk kejohanan Merentas Desa MSSM ini telah dilihat secara teliti antara faktor-faktor yang diambil. Persiapan kita dalam tempoh 1 bulan sebenarnya. Untuk 1 bulan ini memang kita bersungguh ya. Perincian dari segi aspek yang kita lihat ya. Faktor cuaca, apa impaknya, laluan itu ya, bagaimana kita nak pastikan bahawa laluan itu benar-benar selamat untuk murid, dan juga macam mana faktor cuaca, mungkin kalau tidak hujan panas. Jadi panas ini bagaimana persiapan kita. Jadi sebenarnya saya nak ambil ruang di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua agensi jabatan kerajaan. Sebenarnya banyak membantu kita sebenarnya. Alhamdulillah. Jabatan Bekalan Air sudah prepare kalau macam murid-murid kita ini perlu badannya dibasahkan kerana cuaca panas yang melampau. Kita sudah ada well prepared lah untuk itu. Jabatan Kesihatan dan semua agensi, terutamanya PDRM yang studi menjadi ketua untuk jaga keselamatan bagi MSSM ini. Jadi bagi saya inilah sebenarnya perkara yang baiklah untuk kejohanan Merentas Desa MSSM peringkat kebangsaan acara Merentas Desa ini. Begitulah cabaran sebagai tuan rumah. Betul. Banyak aspek perlu diambil kira. Dari segi kekurangan kan, kelebihan di mana. Okey, baik, nanti kita akan sambung lagi semula dengan topik kita pagi ini mengenai dengan kejohanan Merentas Desa MSSM peringkat kebangsaan 2026. Kita akan bersama-sama dengan Tuan Pengarah sebentar saja lagi. Jadi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak, membincangkan isu semasa, perkembangan
perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM Bicara Eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menuju slot Bicara Eksklusif untuk edisi hari ini 20 April 2026 hari Isnin, dan masih lagi kita bincangkan topik mengenai dengan Kejohanan Merentas Desa MSSM peringkat kebangsaan 2026. Ya, peringkat kebangsaan bukan satu orang kata program yang boleh dipandang sebelah mata. Ini skala besar. Ini skala besar. Maknanya persiapannya cukup teliti dari A sampai Z. Yang mana melibatkan lagi negeri-negeri yang ada di Malaysia ini. Betul, 16 kontingen yang menganggarkan seramai lebih 1,000 orang yang daripada atlet, jurulatih serta pegawai pengurusan yang akan berada di sini nanti. Entah boleh lebih lagi daripada 1,000 Betul. tu ya. Pengarah kita ya. Nampaknya pengarah kita pun dah tak senang duduk dah katanya. Dia bukan apa tak senang duduk, apa memikirkan risau program ni lancar ke tidak. Tapi insya-Allah berkat kerjasama semua pihak, program ini akan berjalan dengan lancar. Betul. Bila kita tengok sekarang ni pun trend untuk larian memang sangat-sangat mendapat sambutan yang sangat tinggi ya. Semua lapisan umur sebenarnya. Kita yakinlah atlet Labuan dengan persiapan mereka di bawah bimbingan jurulatih berpengalaman pula. Betul. Tu InsyaAllah mungkin ada sinar yang akan kita nampak nanti. InsyaAllah. Jadi kita nak terus lagi kepada soalan yang seterusnya, bahagian yang paling kita tunggu-tunggu. Sebab kita nak memikirkan aspek keselamatan ini sangat penting. Apa pun kita lakukan, aspek keselamatan harus diutamakan. Jadi aspek keselamatan dan kelancaran trafik adalah keutamaan kita semua, lagi-lagi untuk program ini Tuan ya. Jadi kita difahamkan terdapat pelarasan trafik yang agak signifikan pada hari kejadian. Jadi kita mohonlah mungkin Tuan Pengarah boleh perincikan mengenai penutupan jalan ini agar para pendengar dapat merancang perjalanan mereka. Okey, baik. Berkenaan dengan keselamatan para atlet dan pengguna jalan raya, sebenarnya memang keutamaan kita. Dan saya mengucapkan terima kasihlah sekali lagi kepada kerjasama strategik bersama dengan pihak PDRM, yang mana kami pihak PDRM dan Jabatan Pendidikan Labuan telah berbincang, bermesyuarat 2-3 kali sebenarnya ni untuk kita memastikan tahap keselamatan itu diberikan keutamaan. Betul. Jadi untuk makluman semua, kita akan melaksanakan penutupan jalan pada 25 April iaitu pada hari Sabtu. Hari berlangsungnya Kejohanan Merentas Desa itu. Hari namanya jadi saya bacakanlah perinciannya. Untuk pelepasan dan penutupannya pada pukul 6 pagi hingga 2 petang pada 25 hari bulan. Di bahagian pelepasan dan penutupan, lokasi yang terlibat ialah Jalan Tanjung Purun dan Jalan Kompleks Sukan Laut. Sebab kita menggunakan satu sistem digital. Jadi kalau macam kita tak tutup jalan, nanti dia akan mengganggu sistem yang kita letakkan di kawasan terbabit lah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, laluan trek merentas desa. Jadi daripada pukul 6 pagi ke pukul 9 pagi. Antara jalan yang terlibat, Jalan Jumidat Buyung, Jalan Tanjung Batu, Memidai, bulatan dan lampu isyarat Sawangan Cina, bulatan Mawila, Jalan Kelab Golf serta Jalan OKK Abdullah serta Taman Botanikal lah. Jadi mungkinlah kalau nasihat saya kepada seluruh warga Labuan, saya mohon agar merancang perjalanan anda dengan bijak dan gunakan laluan alternatif yang disediakan. Betul. Jadi untuk visual yang lebih jelas, pelan pemetaan trafik boleh dirujuk melalui media sosial rasmi Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Perbadanan Labuan dan juga Jabatan Penerangan. Jadi namun saya juga mohon maaflah juga atas kesulitan yang kita bagi saya untuk acara inilah, bagi memastikan kita dapat menjayakan program ini di peringkat kebangsaan. Jadi kepada yang nak beli, nak pergi ke pasar awal pagi tu, kena rancanglah. Kan belayar. Kan belayar kan, nanti kena tutup jalan. Kan jadi itu yang kita kena bagi tahu awal. Dah dimaklumkan Sekali lagi akan penutupan jalan akan berlaku pada 25 April 2026 hari Sabtu. Seawal pukul 6 pagi hingga 2 petang bagi pelepasan dan penutupan, manakala bagi laluan trek merentas desa
6 pagi hingga 9 pagi. Jalan-jalan yang terlibat bagi laluan trek ini, Jalan Jumidar Buyong, Jalan Tanjung Batu Membidai, Bulatan Lampu Isyarat Sawangan Cina, Bulatan Mawila, Jalan Kelab Golf serta Jalan OKK Abdullah, Taman Botanikal. Ya, jadi jelas dan padat lah ya Betul. perincian dan juga penjelasan penerangan daripada Tuan Pengarah kita sebentar tadi. Jadi mohon kerjasamalah untuk anda semua untuk merancang dengan bijak dan juga guna jalan alternatif yang telah diberikan jika laluan itu telah ditutup. Betul. Jadi warga Labuan, pastikan anda pekelah dengan maklumat ini dan marilah kita sama-sama menyokong kelancaran kejohanan ini nanti. Jangan berwuri sudah dipadahkan awal-awal ni. Okey, baik. Itu tadi mengenai dengan soal keselamatan ataupun kawalan-kawalan yang Alhamdulillah langsung lah nanti kan. Ya. Okey, kita beralih kepada mengenai dengan komuniti ataupun keselamatan dari segi haiwan apa semua. Okey, dan nak tanya daripada Tuan Pengarah sendiri, selain daripada soal trafik, adakah terdapat pesanan khusus buat komuniti setempat terutamanya bagi mereka yang menetap di sepanjang laluan trek kejohanan ini nanti, Tuan? Ya, betul. Memang kita memerlukan kerjasama daripada pihak komuniti juga ya. Dan pihak Jabatan Pendidikan Labuan merayu kepada para pemilik haiwan peliharaan, terutamanya pemilik anjing di sekitar laluan trek agar memastikan haiwan-haiwan tersebut dikurung atau diikat dengan selamat dalam kawasan rumah sepanjang waktu kejohanan berlangsung. Ya. Kita ingin mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini seperti pelari itu dikejar dan diserang haiwan peliharaan. Laju bandar ni belusir. Itu. Jadi perkara ini bukan saja melibatkan isu keselamatan tetapi kecederaan atlet. Ya. Kalau atlet itu berlari kan tiba-tiba tersadung kakinya disebabkan oleh dikejar anjing, ini masalah. Ya. Jadi itulah pesanan saya lah, saya ambil ruang ini. Ya, kerjasama sebenarnya. anda semua. Betul. Baik, itu dia antara pesanan daripada Tuan Pengarah kita sendiri lah. Jadi sekali lagi lah untuk warga Labuan. Jadi diharaplah mohon kerjasama anda semua yang mana untuk memastikan laluan selamat buat pelari kita yang ada kuyuk tu kurung. Maknanya warga Labuan turut dialu-alukan untuk datang menyokong juga. Betul. Kita meramaikan. Sebenarnya ada banyak acara Zumba pun ada. Boleh ikut. Zumba. Macam kita nanti 3 orang ni kan kena Zumba lah nanti. Boleh. Pada hari Sabtu nanti. Pukul 9 pagi. 9 pagi. Ya. Boleh. Okey, banyak sekali acaranya ya. Dan sekali lagi kita nak pastikan semoga orang kata faktor keselamatan ini dapat dipatuhi oleh warga Labuan, terutama sekali dengan penutupan jalan pada 25 April 2026 hari Sabtu bermula 6 pagi hingga 2 petang. Dan untuk orang kata nak lebih lanjut lagi, visual yang lebih jelas, pelan pemetaan trafik boleh dirujuk melalui media sosial rasmi Jabatan Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Perbadanan Labuan dan Jabatan Penerangan. Tengoklah di situ. Jadi anda boleh rancang perjalanan anda. Ya, betul. Okey, dan pastinya juga kita sudah sampai di penghujung misi slot bicara eksklusif pagi ini mengenai dengan kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan bagi tahun 2026 ini. Yang mana ini merupakan satu perkongsian yang cukup padat. Betul. Dan ini juga pastinya dapat membuka mata kita semualah sebagai warga Labuan sendiri. Dan kita nak tanya daripada Tuan Pengarah sendiri sebagai penutup lah bicara di Konti Labuan FM ini pada hari ini. Apakah antara harapan yang besar yang ingin Tuan Pengarah titipkan buat seluruh warga Labuan dan juga buat para pejuang sukan yang bakal tiba nanti? Harapan satu saja, iaitu kita mengharapkan kejohanan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sempurna. Itu sahaja. Kerana itu imej kita sebagai warga dan komuniti di Labuan. Itu saja harapan saya. Tak minta banyak. Tak minta banyak. Dan juga kerjasama daripada komuniti lah sebenarnya. Ya, betul. Itu. Okey, harapan Tuan Pengarah kita satu saja, melihat program ini berjalan dengan lancar, mematuhi orang kata keselamatan, semuanya dalam keadaan yang selamat dan baik adanya. Betul. Jadi kita mengharapkan juga sekali lagi kerjasama daripada warga wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita menyokong mengenai dengan kejohanan merentas desa MSSM peringkat kebangsaan 2026 yang mana sudah Tuan Pengarah perincikan tadi 16 kontijen akan berada di Labuan. Betul. Ada yang dah berada di Labuan, ada yang akan datang hari ini. Ingat, tanda dekat kalender, siap-siap dekat reminder telefon 25 April 2026.
Jadi kita buktikan Labuan juga mampu menjadi tuan rumah yang terbaik. Okay, semangat tu. Kita juga mengharapkan juga ya, semoga program ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusannya lah ya. Okey, dan apa pun daripada kami di Labuan FM mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan kerana sudi bersama-sama dengan kita simak pagi ni di Kuanti Labuan FM mengenai dengan kejohanan Merentah Desa MSSM peringkat kebangsaan 2026 ni dijelaskan secara terperinci lagi. Betul, jelas padat. Betul. Okey, dan insya-Allah mungkin ada lagi orang kata topik-topik program-program yang akan berlangsung yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Labuan. Kita mengalu-alukan lagi insya-Allah Tuan Pengarah untuk datang ke Konti Labuan FM. Betul. Dan nampaknya sudah sampai di penghujung ini. Baik, betul. Dan target kita pun sudah capai. Baik, kita nak lunaskan dulu di TikTok. Aduh. Daripada anda semua pendengar setia Labuan FM, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, dengarkan. Ini dia Salam Fadian. Ceriakan pagi anda. Di suatu senja